Kita punya makanan pun sudah sampai. So yang ni adalah lamb, shabu, daging, ayam. Okey bang, terima kasih. Boleh lupa. Sos? Sos gravy, black pepper untuk less. Okey. Yang ni kita akan buat sos signature recipe. Cumanya yakiniku spicy sauce dia dah habis. Kita gantikan dengan yakiniku sauce biasa je. Garlic, itu garlic biasa, garlic chop. Kemudian spring onion. Siap sudah. Yang ni habis cerah resepi. Benda yang sama je, cuma ni dia lebihkan garlic dengan chili oil. Tu spring onion dengan dua ni. Siap sudah. Terima kasih. Sebenarnya kalau kau tanya aku, kalau aku letak samurai kinuku, aku paling suka dia punya lamb. Lamb dia lagi sedap berbanding yang lain. Sebab yang lain tu dia marinate biasa. Lamb ni dia black pepper. Grill baru dia ni best lah. Dulu dia macam banyak sikit makin lekat. Ni okey. Kita ambil dia punya ayam dia. Kita tin tamak guys. Memang kena letak banyak-banyak macam ni. Kita letak dia punya beef kat sini. Macam tak ada ruang dah guys. Yang nipis satu lagi tu adalah shabu-shabu tau. Shabu-shabu tu kita buat kita masak sup. Bismillah. Lembutnya skribo dia. Lembut. Yang ni adalah lemak tau. Lemak wayu. Ya ampun. Untuk punya soy sauce ni dia lebih masin tapi thick. Dia punya soy sauce dia. Ada setengah orang takkan suka, ada setengah orang akan suka rasa dia. Daging dia pun nak masak. Dia sebabnya kena bagi lemak tau supaya dia tak melekat. Kita ingat dia tak melekat. Balikkan dia punya lamb. Lamb dia ni memang of course aku akan minta banyak kali. Lamb dia paling tersedap. Black pepper dia memang terasa. Sos supia. Untuk dia punya marinade ayam ni basic je. Soy sauce. Tapi kekuatan dia sebenarnya kat sos. Favorite aku. Panas. Celup. Dia punya lamb ni lembut tau. Dia tak lihat langsung. Dan tak keras. Keras tu sebenarnya bergantung pada kau masak. Apa? Kenapa vibe dia rasa macam Pak Western Wow. Lemak. Kita memang hantu kambing guys. Kambing kita letak sepenuh yang boleh. Ni dia punya rasa dia sweet and spicy karagi. Boneless. Dia punya pedas dia makin lama makin naik kan. Dia punya rasa dia adalah manis-manis pedas macam tu. Kami unagi dia sikit. Ya Allah. Dia kilat-kilat. Bukan dah ada punya sos-sos tu. Caramel ni memang terasa. Untuk dia karagi ni, kau akan rasa berlemak daripada ikan tu, fresh. Pada masa-sama dia akan rasa masin-masin masam, caramelized. Manis-manis. Salitkan dagingnya.
Yes. Dia kalau korang nak mencari lebih murah daripada Sukiya, sila atas sini. Bagi aku 35 berbaloi. Oh, faham. Umami tergila dia punya miso. Sila ambil yang ni. Kalau kau nak rasa balas muak, sila ambil dia punya sparkling. Refreshing. Untuk shabu dia ni, kau boleh makan dengan sup dia ni. So rendam tak payah lama. Sekejap je. Rendam sekejap je. Rasa ni tak kena pula. Ni korang rendam ke sini. Satu kepuasan. Dia punya rasa sup dia ni macam makan sup daging, tapi version yang light. Soy sauce. Ambil sikit ni, kita letak daging dia dan ayam. Dia punya ramen dia ni light tau, tapi cukup umami taste. Dia ada kuah cili. Dia rasa masuk cili dan dia sedikit macam gochujang. Dia rasa manis-manis masam macam tu. Gochujang ni Chocoja 1400 ml ni semua flavor aku dah rasa kecuali dia punya milk coklat ni saja aku tak rasa lagi. Ya ampun. Color dia cantik. Yang kita ambil ni adalah choco ball tau. Bismillah. Coklat dia pun tak manis. Kalau korang nak beli, ada kat beg kuning, okey?